Oh, kasar. Kasar. Dia kena pujuk yang kecil tu dulu. Ni baru yang besar datang. Dia tak boleh. Ni ada seekor. Ya Allah. Salah baling. Kena ke? Oh. Kena. Kena ikan. Oh. Sini. Mari sini. Alhamdulillah saiz lagi. Dia tengah banyak ni. Rugi pula tinggalkan. Cik tabuk lah dulu. Tak kena. Ya. Sini. Alhamdulillah. Masih nyorok sini. Ya. Iya. Dekat depan tu je. Dah kena. Dah kena. Tak tarik pun, tiba-tiba kena. Besar awak tu. Bila masa dia makan pun tak tahu. Kena. Oh, dekat tepi-tepi batu ni besar-besar. Allah, sayangnya. Betul-betul tepi batunya. Campak punya lah jauh, tak mau makan. Rupanya kat tepi batu tu betul ya. Okay guys, hasil kita setakat ni, dekat pukul 12.30 hari. Alhamdulillah, banyak juga ni. Ini dah lepas surut. So jom kita ke depan, kita try main Apollo lah. Jom. Kita try casting guys. Guys, oh ada ikan. Oh, tanda. Alhamdulillah. Baby tanda. Baby tanda. Ada kat strap pakai gewang.
Strike off record guys. Alhamdulillah. Tak besar. Okay lah. Guys, strike. Masuk. Oh. Oh, ada juga terselit dia punya. Kan baby je kat situ. Allah. Try mancing lagi tambak guys sebelah petang ni. Tapi angin kuat kat sini. Cuba je lah. Alhamdulillah. Dia ada kat tepi batu. Angin kuat dah guys. Strike guys. Strike. Dekat tepi tu punya. Allah. Alhamdulillah. Di. Kat sini. Main ni. Strike guys. Ui. Macam besar je. Guys. Ui, lain macam. Lain macam perginya. Oh. Ui, kuat betul. Main sini. Alhamdulillah. Ada. Bukan kat mulut, kena kat mata. Kena mata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena mata guys, kena mata. Try mancing depan je. Sebabnya bawah ni batu, air tengah gerak pasang. Tamuk tu banyak duduk kat area batu bila air macam ni. So kita mancing dekat dengan batu tu. InsyaAllah ada rezeki, dia akan makan. Cuma cepat atau lambat je. Guys, try guys. Ui, dia buka bawah ni punya. Alhamdulillah. Buat ekor. Allah, satu. Allah, satu. Bayar pakai pelampung guys.